Ramai orang sekarang masih simpan duit dalam bank, rasa selamat, rasa cukup. Tapi satu benda kita kena faham, nilai duit makin lama makin susut. Inflasi tak tunggu kita bersedia. Sekarang saya nak tanya satu soalan penting. Kalau 3 tahun lepas Tuan Puan alihkan RM27,000 kepada emas 100 gram, hari ini nilainya sekitar RM70,000. Itu beza orang yang bertindak dengan orang yang tunggu. Emas 100 gram bukan untuk gaya, ia untuk lindungi nilai duit. Ia untuk kita parking duit lebihan supaya tak dimakan oleh inflasi. Ia untuk orang yang fikir 3 ke 5 tahun ke hadapan, bukan minggu depan. Saya sendiri tak paksa orang beli, tetapi saya akan tegur, kalau ada duit besar terbiar, jangan biarkan ia susut nilai. Alihkan sebahagian kepada emas, biar masa bekerja untuk kita. 100 gram adalah permulaan yang serius nak jaga kewangan, serius nak bina aset. Kalau anda ada lebihan dana dan nak tahu strategi terbaik untuk alihkan menjadi 100 gram emas, hubungi saya sekarang. Saya bantu kira dan susun ikut kemampuan anda.